Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Apa yang anda lihat di sini adalah website winega.com yang dibangunkan oleh tim saya, iaitu Denway Software yang berpusat di Kuantan Pahang, dan saya juga adalah founder dia. Ramai sangat bertanya kepada saya apa itu winega.com. Ini sebab saya buat video sini. Saya akan terangkan lebih jelas daripada website ni. Pergi ke servis. winega.com adalah sistem web aplikasi yang berlandaskan perniagaan online di Malaysia. Web aplikasi, bukan website biasa lah, web aplikasi. winega.com adalah satu sistem perkhidmatan yang merangkumi perniagaan kecil dan sederhana. Selain itu, sistem ini bagus kepada syarikat-syarikat penjualan produk dan perkhidmatan. Kami fokus kepada syarikat penjualan produk dan perkhidmatan. Memang bagus kepada syarikat ni lah, syarikat yang memulakan produk dan perkhidmatan. Yang mempunyai banyak stokis dan dealer. Ini memang bagus sebab nak pengurusan. Iaitu bagi memudahkan pengurusan stok, jual beli, pendaftaran dan lain-lain lagi lah. winega.com ni mempunyai 3 sistem. Yang pertama dipanggil sebagai ProDS, iaitu Product Distribution System. Yang kedua adalah ProMas, Product Management System. Yang ketiga adalah PRIMAS, Printing Management System. Buat masa sekarang hanya ada 3 produk ni, tetapi yang sudah dirilis adalah 2 produk ni, ProDS dan ProMas. Yang ketiga ni insya-Allah hujung bulan ni ataupun selepas raya. Apa sistem ni, apa winega ni boleh buat adalah untuk pengurusan data bersistem teratur dan terbahan produk lebih sistematik. Winega ni satu sistem yang bersistem lah, data bersistem. Dia bersimpan data bersistem teratur dan terbahan produk lebih sistematik. Dia tempat produk stokis dia tempat dia lebih teratur, tersusun dan mengikut flow yang sepatutnya. Dia tak terlampau order tu bayar terus. Dia ada flow yang untuk proses order. Antaranya HQ, staff player, stokis, dealer dan customer dan banyak lagi lah. Ni antara user yang boleh gunakan sistem ni. Modul yang penting yang terdapat dalam urusan jual beli modul yang penting dalam urusan perniagaan jual beli yang terdapat dalam winega.com ialah stock management. Ini paling penting lah. Invoice, delivery order dan payment receipt. Antara benda 3 ni adalah penting lah. Invoice, delivery order dan receipt. Ini penting lah kalau nak terima approval ni. Ini product owner atau business owner memang benda ni lah. Dia patut lihat, dia patut tengok tu dia punya pengurusan dia lebih teratur. Semua benda ni, invoice, DO, receipt ni digenerate secara automatik. Tak perlu buat manual, tak perlu nak key in barang, tak perlu key in barang berapa banyak bagai, tak perlu masukkan quantity bagai-bagai. Lepas tu nak buat manual boleh bagai-bagai, tak perlu. Dia automatik. Stokis mana beli, stokis dealer mana beli, dia akan teruskan, dia terus buat automatik. Dia akan decide dia akan keluar slip, dia DO, dia invoice, dia akan keluar. Semudah lah dan mudah untuk terasa pembayaran bagai. Dan juga mempunyai mini point of sale. Mini point of sale ni agak penting juga lah. Kalau stokis tu customer datang kedai, benda ni wajib kena ada. Dalam winega.com dah ada dalam kita masukkan dalam sistem winega.com. So mudahlah klien datang ke kedai nak buat order kan, kita ada buka website, tekan apa dia nak, print receipt, ambil, senang, mudah dan cepat.
Dan maklumat klien pun maklumat customer pun akan disimpan lah dalam sistem. So boleh simpan lah. Kalau bisnes panggil database is king. Kita simpan database dia. So tak perlu pening-pening nak simpan satu tempat. Semua dah ada. So, tapi modul dia insya-Allah akan di Winegard akan tambah satu modul yang dipanggil sebagai modul customer. Sekarang ni ada simpan tapi tak ditunjukkan lagi sebab kita dalam proses membangunkan beberapa modul baru. So insya-Allah memang akan ada dalam sebulan 2 ni tambah modul baru. Okey, teruskan. Post-test tracking ni memang kami dah masukkan dalam tu. Just klik dan keluar detail tracking. Tak perlu pergi website post laju, tak perlu pergi website GDEC, tak perlu pergi website post laju bagai dah keluar detail. Tekan ni keluar detail. So tak perlu pergi tengoklah sistem semua ada complete. Okay, return item. Okay, kebanyakan sistem tak ada return item punya proses. Okay, yang special kami Winegard.com ni ada sistem modul return item. So kalau barang apa-apa yang rosak, produk yang dia order dealer stokis rosak, okay, dia boleh return balik barang tu. Dia tahu berapa return balik, berapa banyak rosak, bagai-bagai. Okay, nanti HQ akan bagi hantar balik. Dia ada proses dia. Macam mana dia terima belum barang yang rosak, dan dah hantar balik ke barang yang sudah dibagi bagai dan sebagainya. Data item ni penting lah untuk HQ trace berapa banyak barang yang sudah rosak dan berapa banyak masalah yang boleh diselesaikan daripada sini. Data item ni antara yang penting lah. Satu lagi announcement ni memang sangat penting kan. Sebenarnya HQ buat promotion, kadang-kadang stokis dia tak tahu ada promotion ke tak. Itulah kena kita masukkan. Satu special announcement ni dia boleh set. Kalau nak bagi announcement dekat dealer saja nampak. Kalau nak bagi announcement dekat stokis saja nampak. Dia set. Kalau nak pergi tengok semua nampak. Special sikit. Implemented. Okay, yang implemented ni ada 3 jenis lah. Kita masukkan. Satu unpay, selalunya stokis lah, ambil barang dulu nanti bayar, selalunya lah. Tapi dia punya jenis lah. Unpay, pay manual biasanya dia masukkan, dia bayar atau dia masukkan slip, upload slip tu. Tu HQ tengok, okay, memang dia dah bayar, okay, proceed proses dia. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah payment gateway. Okay, payment gateway ni in progress lagi dalam pembangunan. InsyaAllah dalam sebulan 2 ni akan dirilis lah payment gateway ni. Tapi buat masa sekarang ni payment gateway ni tak ada guna lagi. Tapi yang hanya boleh guna unpay dan manual payment. Itu upload slip lah. Okay, dan banyak lagi modul-modul yang terdapat dalam Winegard.com. Banyak lagi lah. Kalau ikut dalam table tu banyak sekali modul-modul. Ni antara yang ditulis lah. Jadi kalau nak tengok betul, buka kat dalam sistem, tengok. Dan demo pun boleh tengok. Okey, yang bagus ni sistem ni adalah responsive web. Responsive web ni lah bahasa mudahnya mobile friendly lah. Itu boleh tengok dekat, di support di semua device. Pun boleh tengok iPad, boleh tengok tablet, boleh tengok laptop, tengok dan PC desktop pun boleh tengok. Semua boleh. Kalau malas nak order, nak order dia dekat, tengok progress order, tengok phone boleh dia, tak masalah. InsyaAllah. Okey, kebaikannya ada 3, tapi sebenarnya ada banyak ni. Kami berbut 3 lah. Yang aspek pertama yang penting lah, save money. Okay, kenapa save money? Sebab semua user contoh HQ, supplier, stokis, dealer, supplier kita, kalau supplier tak ada supplier, kita hilangkan supplier. Okay, ada 3 lah. HQ, supplier, stokis, HQ, stokis, dealer. Okay, semua user ni, 3 unit user ni, HQ ada 2 master dengan staff.
So ada 4 lah. 4 semua user ni menggunakan satu sistem ni. Maksudnya HQ subscribe satu sistem ni, semua user boleh pakai. Bawah ni token dia boleh pakai, delay dia boleh pakai satu sistem ni. Senang, mudah. Tak perlu nak beli satu sistem, nak beli yang ni pula, ni pula, baru nak bayar tu benda. Susah ni semua buat benda dalam satu sistem. Semua sistem yang aku buat. Okay, sistematik pengurusan data bersistem data atau lebih sistematik. Ya, memang dia mengikut dia sistematik sebab pengurusan pembelian dia sangat tersusun. Dia ada pending, dia ada proses, dia ada unpay, dia ada upload, dia ada complete order bagai, dia ada status dia. Ni status ni tersusun. Kita boleh check lah nak ni status ni dah pending ke, dah terima, dia accept order dah belum, bagai boleh tahu. So stokers dealer boleh tahu, dan admin pun dah tahu ni kita dah proceed dah produk ni. Itu lebih sistematik. Okay, profit view. Okay, profit view ni memang sangat penting lah sebab business owner, stokers atau dealer mesti nak tengok dia punya sale setiap tahun, bulanan dan keseluruhan. Mesti dia nak tengok. Okay, kita dah masukkan dalam tu. So nanti ada satu modul pertambahan yang paling penting, summary report. Ni yang kita akan tambah, insyaAllah dalam bulan dia memang akan dapat dah. Okay. Sekarang ni dah ada, tapi untuk profit view lah. Tapi kalau untuk detail lah, insyaAllah detail profit tu akan kita masukkan chat berbagai tu, insyaAllah dalam sebulan dua dah boleh pakai. Okay, sebab business owner wajib guna Winega.com ni, di sini kita senaraikan 30 sebab. 30 sebab lah, banyak sebab kan. Banyak lagi sebenarnya, tapi saya bagi 30 sajalah. Okay, kenapa perlu guna Winega.com ni? Okay, banyak sangat order menyebabkan ada stokis dan dealer tidak dapat barang. Okay, memang benar terjadi, dan saya wujudkan Winega.com ni untuk menyelesaikan masalah klien. Itu yang wujudnya Winega.com. Winega.com. Banyaklah stokis dan dia tidak tahu stok masih ada ataupun tidak. Okay, kalau Winega.com tu komplit, dia dah beritahu produk ni ada ke tamat bila, publish atau belum, detail, ada tax, tak ada tax, persen bagi semua ada. Harga stokis dealer pun dah boleh set, HQ dah boleh setkan. Harga stokis berapa, harga dealer berapa, special sikit, special price lah. Ok, maklumat lengkap stokis tak susun. Ok, misalnya HQ ni dapat maklumat stokis ni tapi kadang tak lengkap. So dalam sistem ni ada lengkap alamat kat mana, nama company ke apa, orang pendasaran company apa, telefon apa, ada email apa, semua topik ada susun detail satu list. So nak trace pun senang lah. Resip selalu hilang atau tidak simpan. Ok, memang ni benda terjadi lah. Kalau buat manual memang benda selalu terjadi. Bila nak tutup account tu, kalau lah cari invoice, DO, receipt, modul cari asal nak tutup account. Tu lah dalam sistem ni semua dah ada. So dah susun satu modul receipt, modul DO, modul invoice, semua dah tersusun. So bahagian accounting, kalau dalam HQ punya dia ada satu level lah, level staff. Ok, staff tu boleh check. Staff ni dia ada setting dia pula. Staff ni hanya boleh tengok bahagian 3 benda ni, modul ni, iaitu invoice, DO, receipt. Tu bahagian accounting tengok. Tu special, dia ada special sikit. Banyak special, tapi kita banyak menyelesaikan masalah business owner dan founder produk. Kita fokus banyak lagi lah. Stokis dan dia tidak tahu detail produk. Masalahnya tak dapat detail produk, apa kelebihan, kekurangan. Dalam sistem tu ada boleh tengok detail dengan kekurangan dia, kelebihan dia apa, semua ada. Dia boleh masukkan detail. Okay, dia banyak lagi lah. Dia school dia tahu token dalam yang mana masih aktif lagi. Dia boleh tahu lah mana tak aktif, macam yang dah aktif, yang tak aktif ni macam dekat. Kalau lalunya
yang terjadinya adalah mana dia, saya punya jumpa, tak ingat ada kat sini. Ada, saya tak ingat kat mana. Terjadi adalah HQ tak tahu order tu dari siapa. Barang order nak pakai kenang siapa ni, so tak tahu lah, tak letak tu susun order ni, siapa order ni, tak tahu siapa, HQ ke dealer. Sebab kenapa? Sebab HQ yang dealer dia punya harga tak sama tu tak? Ni sebab HQ yang dealer harga dia tak sama, so menyebabkan masalah lah kat sini. So bila masalah tu akan jadi tertangguh lah, maksudnya order tu akan jadi pending lah. So dia jadikan lambat. So bila kena selesaikan masalah, cepatkan proses order. Ni tu showcase jadi dia. Okey, banyak lagi lah boleh tengok sini. Baik, masalah sebab ni sebab masalah produk owner, business owner, masalah dia. So masalah semua diselesaikan oleh Winnie.com. Okey, kat sini adalah produk. Okey, kat sini tulis 2 month April dengan Mei. Okey, kalau subscribe masa 2 bulan ni, okey, sekarang ada harga diskaun. Harga diskaun dia memang diskaun gila, lebih pada 50%, lebih 50% diskaun untuk bulan ni dengan bulan depan. Bulan depan dengan bulan ni. So ni ada promo code lah, maksudnya extra boleh masukkan promo code ni, kita dapatlah diskaun dia. So kalau subscribe lepas ni, insya-Allah harga dia akan jadi normal price balik. Tapi kalau saya nak buat lagi untuk diskaun, tapi tak diskaun lagi, tapi kemungkinan tak lebih dari 50% lah. Dia naik harga balik lah. Kita set lah timing dia. Okay, sini tengok kan dia punya detail timetable ni, price table banyak model dia, office banyak setting ni. Okay, yang beza yang ni tak ada, yang Primas ada. Primas special dia ada untuk award, sebab yang Primas ni special adalah untuk company printing dan art design, free printing lah kan. Ini untuk company printing, ini kepada bisnes yang Primas ni, pada bisnes bisnes besar yang ada supplier sendiri. So supplier boleh pakai sistem beza. ProDS ni Promas ni, okay, banyak founder Promas, memang banyak sangat. Okay, Promas ni memang fokus pada product owner, business owner, fokus pada tu lah. So ni dia ada bagai, okay, yang ni pun boleh set lah dia punya detail supplier dia, tapi dia tak ada macam ni lah. Kalau yang ni dia ada user supplier, tulis supplier boleh login. Okay, HQ boleh beli dengan supplier, urusan dengan supplier, ni tak payah. Kalau yang ni dia tak ada, ada HQ dengan stokis dengan dealer bagi, HQ dengan dealer bagi. Atau ni yang best dia, HQ ni boleh set dealer ni boleh beli dengan siapa, dealer ni boleh beli dengan HQ, boleh beli dengan HQ, dan HQ ni boleh set stokis ni hanya boleh beli barang apa special, sebab dia boleh set lah apa yang HQ nak. Kalau dealer ni, okay, dealer di bawah stokis ni, okay, dealer ni bawah stokis ni, dia pun senang lah, mudah proses kemudian. So dia tak pening lah kalau dia HQ tak akan pening lah. Kalau HQ tak ambil order, dia disebut dengan stokis lah. HQ pun untuk lah ni. Ok, banyak lah ni kalau boleh tengok. Klien
Payung untuk sekarang ni adalah klien ni lah, klien yang menggunakan Pro DS, payung coding, plotting, itulah. Tapi orang ni sekali dia punya sekali produk dalam sistem tu. So dia banyak supplier lah dalam. Okay, cetak ni insya-Allah dia akan guna pre-mask. Dan ada lagi 2-3 company lah yang tak masukkan. Okay, semua ni saya tak berhubung. Nanti saya masukkan. Okay, konteks ni boleh tengok ni alamat company, alamat bisnes. Ni email admin, nombor telefon bisnes. Okay, ni saya Yusof, co-founder. Boleh call atau message, ni boleh WhatsApp terus. Ni boleh email saya, ni email yang saya selalu guna. Ni tip saya. Contact us. Sini boleh tekan tengok Facebook saya, Google Plus. Okay, kita pergi ke produk lah, senang. Kita tengok dekat dulu lah. Pro DS. Pro DS, Product Distribution System, make your business easy. Ini tagline kami lah, make your business easy. Memang memudahkan kerja business owner ataupun product owner. Make your business easy. The system for the founding of a product or company and business owner as supplier, stockist, dealer and dropshipper. Sini boleh register. Kalau nak register, saya akan minta so buat sampai dia bagian ni demo. Ini register, so dia masuk sini boleh detail kan. Ni boleh login. Sini ada demo mode sini. Boleh nak login pakai apa, boleh try. Let's try. Okay. Sistem web aplikasi meneruskan perniagaan online di Malaysia. Sebut dia pemesan data bersistem teratur depan produk sistem antara HQ, supplier, stockist, dealer dan customer dan lain-lain. ProDS adalah sistem untuk kegunaan supplier dengan HQ, atau HQ dengan stockist, atau HQ dengan dealer, atau HQ dengan customer, atau stockist dengan dealer, atau stockist dengan customer, atau dealer atau dropship dengan customer. Banyaklah. Stock management, invoice DO, payment yang di-generate secara automatic saya sebut tadi lah. Ini point of sale, process tracking, return item, announcement, payment dan banyak lagi modul yang terdapat. Okay, semua jenis user ni HQ ni ada 2 level, master dengan admin staff. So ada supplier, stockist dia. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 user satu sistem. Banyak. So sistem ni complicated sikit. Kita complicated nak guna, complicated membangunkan dia. Okay. Sebab bisnes owner wajib guna sistem ni. Sebab lah. Macam yang atas pan tadi lah. So color lah. Kau color je lah. Sama je lah. Corporate design. Untuk ni corporate design ni, sistem ni lebih corporate. Dia tak macam business system yang tu tak nampak macam formal. Ni lebih formal lah. Dia nampak macam lawa, lebih nampak macam user friendly. Banyak je lah ikut ni. Okay, sini ada pricing harga. Ni harga untuk promotion ni, untuk 2 bulan ni. Sini saya 20 hari. Kalau free saya 20 hari, tapi sekarang dah tinggal 20 hari. So lambat tak dapat lah. So kalau nak harga ni, kena subscribe siap lah. Kalau harga ni try dulu. Dia try dulu, nanti tak dapat lah harga ni sebab dia sampai minit. Ni promotion free
per month, per year dan custom. Custom ni bayar sekali je, tapi dia ada term ada syarat lah. Ni kalau minat ni boleh call kat saya, dia buat ni panggil terus. Okay, sini lah. Semua modul yang terdapat ni unlimited lah. Semua unlimited, senang untuk promotion 2 bulan ni lah. Tapi kalau bulan depan tak pasti, bulan depan tak pasti ya. Sini dia siap. Second dia. Okay. Untuk ProDS, kita nak sini. ProDS. Okay, kita buka Promas pula. Promas, Product Solution Product Management System. Promas, making your business easy. This system for the founding of a product or a small business and business owner. Small business or business owner. Dia ada stock, that has stockist and dealer dropship. Sini register dengan demo lah kan. Sama je, tapi using sikit lah, boleh tengok ni lah. Nak try, nak test juga dia. Ok, pengurusan daftar bersistem teratur atau lebih sistematik antara HQ, stokis, dealer dan customer. Ok, oh maaf ni tersilap, saya tengok juga, tengok sini lah. Ok, tunggu pada sini, maaf tersilap. Ok, HQ dan stokis atau HQ dengan dealer atau HQ dengan customer atau stokis dengan dealer atau stokis dengan customer atau dealer dengan customer. Dia banyak urusan, dia boleh proses banyak. Proses kegunaan dia banyak. Satu antara modul yang terdapat dalam sistem ini ialah stock management, invoice, DO, delivery order, receipt dan yang dilakukan secara automatik. Ada banyak lagi ni punya kegunaan. Sama dengan saya kata hari yang saya katakan tadi. Ok, semua jenis user, HQ, admin master, admin staff, stokis dan dealer. Ok, macam ada 4 user, 4 level, 4 jenis user yang dia guna. Guna satu sistem ni je, senang. Tak perlu printing bagai semua satu sistem, semua pakai. Di subscribe pun murah, RM40 dari saya tunjuk. Sebab di sini wajib guna sistem ni. Ni gambar lama dia silicon. Ok, Simplank. Promotion lah 2 bulan ni untuk Promas. Promas ni memang banyak sangat orang tak lah. Ok, harga dia per month RM40 sahaja. Diskaun sangat-sangat. Harga promo plus 110. Dia diskaun bukan 10%, lebih dari 20% ni diskaun untuk 2 bulan ni. Ni bulan terakhir lah. Okay, ni free trial. Kalau free trial kita buat sekarang ni, dah tinggal berapa hari lah sekarang ni. Per month, per year, custom lah semua per kira lah. Tapi dia ada term and condition lah, ada term and condition, ada term and syarat lah. Kalau macam mana boleh lifetime, untung sikit lah pakai lifetime ni, ada kelebihan sikit. Maintenance dia kita orang depend dia maintenance 24 jam lah. Ok, semua semua model yang beri memang limited. Banyak sangat semua sama. Kita cuma pakai yang dia permission model yang model memberi notification. Nanti dari penting notification. Setiap order, proses order tu dia ada notification yang kata kat HQ. Dia akan hantar ke email lah semua dekat email, proses bagai-bagai. Nombor tracking pun dia akan hantar ke email. So tak perlu nak bagi minum bagai tak buka sistem, dah tahu lah. Email ok dah tahu. Tak buka sistem, nak buka sistem boleh lihat. Kat dalam sistem ada detail lagi. Sini dia bagi notification kita. Isi email lah, ok banyak kan, atau receipt, invoice pun atau email. Dekat sistem pun dia bagi proses yang boleh track payment, ok dah bayar belum, dah receipt belum. Kalau ok dalam ni temo setting, kau color sikit, dengan SMP. SMP ni boleh guna sendiri lah, tapi insyaAllah kami akan bagi kepada yang
siapa-siapa akan dapat email cuma daripada kami, insyaAllah. Dia set up lah, nak set up sekarang untuk promotion sekarang. Ni dia set up. Tak tengok lah ni. Sekarang ni tak ada data sangat. Nanti saya masukkan, saya tunjuk satu video ni untuk spesifik untuk ProMask dengan ProDS. Saya spesifikkan senang. Sekarang saya tunjuk macam ni lah. Okay, kalau ProMask ni sekarang ni we are coming soon lah. We are currently working on something awesome. Stay tuned. With me this. Tengah dalam development way, so tak keluar kan lah. Just ni lah timeline nya keluar je ni. Okay, sampai situ je kot saya buat penerangan. Nanti saya buat penerangan untuk ProDS ProMask sebagai saya tunjuk macam mana kegunaan dia, macam mana nak guna, macam proses dia. Saya akan tunjuk detail ProDS dengan ProMask, saya akan tunjuk detail satu persatu macam mana proses dia. Okay, apapun, terima kasih lah. Yang apa ada masalah boleh contact saya kat sini ya. Sini WhatsApp dia boleh anytime, anywhere, bila masa saya akan jawab, insyaAllah. InsyaAllah kalau ada masalah saya akan jawab secepat mungkin. Okay, tak ada apa-apa kot. Sampai sini ya penerangan saya. Okay, apapun terima kasih kerana menonton. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make your business easy.